Bison. Okey, Arrow Bison. Sepak mula, Daniel tolak kepada Ashraf. Ashraf tolak kepada Hafi. Hafi cuba mencari rakan, nampak di pressure tinggi. Hafi bagus lepas. Satu tindakan yang baik. Lagi sekali Hafi agak terlampau lama sedikit. Dapat kepada pemain Bison. Cuba dicantas oleh pemain Ais tadi, penyerang. Ditahan oleh Zidane. Ayub, sentuhan pertama untuk Ayub. Warna putih. Diorang kena kalihkan jersey sebab jersey sama. Okey. Daniel dapat kepada penjaga gol Arrow Bison. Satu hantaran, Royal Arrow dapat kepada Zidane. Zidane agak lambat. Nasib baik dapat kepada tolak kepada Zidane sekali. Zidane tergulik, Zidane dapat kepada Ais lepas, tidak. Dapat kepada Ashraf clear, dapat kepada Daniel ada tiang mengganggu, maafkan saya. Daniel cuba lepas Daniel. Satu ruang lagi sekali. Allah, satu percubaan di luar kotak penalti. Agak melambung tinggi daripada tiang gol. Sepakan gol. Tolakkan ke atas. Ais terlepas. Dapat kepada pemain Perak Bison. Arrow Bison. Dapat kepada pemain midfield. Satu cubaan yang dari luar kotak penalti. Dapat kepada Arman tolak kepada Zidane mencari rakan. Zidane tolak kepada Hafi bawa ke depan. Hafi Daniel depan. Cantik. Dapat kepada Daniel, agak kosong. Daniel membuat satu hantaran. Hantaran yang tak dapat dikawal. Tiada teman di tengah. Ais tolak kepada Hafi cuba melepasi. Hafi menolak ke depan terus. Dapat kepada Daniel lagi sekali mencari ruang, menarik bola. Lontaran ke dalam, saya rasa. Lontaran ke dalam untuk pasukan Arrow Bison. Agak berbeza permainan Wira Muda Lion kali ini. Mungkin rehat lama ke atau bagaimana. Hafi cuba dapatkan bola. Hafi dapat berjaya mematahkan serangan ke depan. Zidane, semangat sikit Zidane, semangat. Kapten, semangat Kapten. Lontaran ke dalam. Dapat kepada pemain Arrow Bison. Hafi cantik. Hafi dapat menyekat. Tolak kepada Daniel. Bola ke tengah balik. Sebelah kanan padang Wira Muda Lion. Ais dapat mengawal bola. Ais cantik. Ais cuma menolak kepada Arman, ruang yang kosong. Daniel ada di tengah. Terlampau laju. Alhamdulillah. Gol pertama dapat dijaringkan oleh Wira Muda Lion. Gol lagi. Zidane. Kapten. Ingat Kapten. Good Afi, go. Alhamdulillah, gol pertama. Zidane agak macam nampak macam itulah bila rehat terlampau lama, gap antara perlawanan. Gol pertama dapat dijaringkan hasil Arman membuat satu hantaran terakhir. Arman lagi sekali. Arman lepas. Adakah gol kedua? Sayang. Bola tidak bergulir masuk ke dalam gawang. Sekarang Arrow Bison cuba menolak, dapat kepada Hafi dapat menolak kembali, dapat kepada Daniel cuba meleceh, tidak lepas. Dapat kepada pemain pertahanan Arrow Bison, dapat kepada Ais, cantik. Ais dapat menyekat. Ais menolak kepada Arman, cantik. Arman melepasi muat satu helah. Arman lagi sekali. Daniel lagi sekali. Sayang sekali. Sepatutnya gol kedua, tapi sayang terkena tangan Daniel tadi. Nampaknya tolak ke depan, makin ke depan nampaknya. Tiada pressing. Adakah Hafi dapat menyekat? Hafi membuat satu. Daniel tidak nampak bola. Daniel, Arman ada tepi, cantik. Tolakkan kepada Arman, agak kuat sedikit kepada Arman. Adakah Arman dapat bola? Arman cuba dapatkan bola. Arman mencari rakan. Arman lepas satu pertahanan, membuat masuk ke dalam kotak penalti. Cuba membuat hantaran, dapat kepada Hafi. Sayang, agak jauh. Hafi dapat makan lagi sekali. Agak ruang agak kosong. Hafi buat satu percubaan kaki kanan tapi berjaya ditangkap oleh goalkeeper.
Dapat kepada goalkeeper membuat satu sepakan terus ke arah padang pasukan Wira Muda Lion. Untuk pasukan Arau Bison cuba mempertahankan sekarang ini pasukan Wira Muda Lion dengan sepakan hampir di tengah padang. Penjaga gol perlukan satu kedengar Ayub. Satu sepakan lemah. Zaidan cuba mengawal, terlepas, dapat menyekat. Satu Afi dia buat satu clearance, dapat kepada Daniel. Arman kosong. Daniel cuba melepasi. Arman kosong. Daniel buat satu puncak sendiri. Gol kedua dijaringkan oleh Wira Muda Lion. Gol kedua yang dijaringkan oleh Wira Muda Lion dijaringkan lagi sekali Daniel. Kadang-kadang kalau kita mengatakan ada sengah-sengah berpendapat adakah penyerang perlu kedekut ya, ada masa dia memang perlu kedekut kadang-kadang. Sebab ada ketika dia peluang itu adalah satu peluang yang susah nak dapat setiap penyerang. Jadi jangan disia-siakan. Jadi Daniel dapat merebut peluang tu dan menjaringkan gol untuk gol kedua. 2-0 kedudukan sekarang. Satu tengah labung ke atas Afi dapat mengawal, tolak ke depan, dapat kepada Daniel cuba mencari rakan. Daniel banyak ruang di bahagian tengah tapi dapat dipatahkan oleh pasukan Arau Bison. Jadi lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Lion. Daniel aman bergerakkan diri untuk mendapatkan bola. Lontaran ke dalam diambil oleh Daniel pas kepada Zidane tolak balik pada Daniel. Satu hantaran tapi tiada orang di tengah sebenarnya. Ais dapat mengawal bola. Sekarang Arman pun satu tendangan yang saya nampak dari macam ke arah penjuru tapi keeper dapat mengawal bola ataupun baca bola dengan baik. Bola ke tengah, Zidane mengacau bola di tengah, dapat kepada pemain tengah Arau Bison. Afi lagi sekali. Afi bertindak bijak menyekat hantaran ataupun percubaan ke arah dalam pasukan kawasan permainan Wira Muda Lion tapi disekat. Baik tindakan Afi. Lontaran ke dalam untuk pasukan Arau Bison. Lontaran ke bawah. Afi membodi. Tidak Afi membodi untuk pertahankan bola, biarkan bola keluar daripada kawasan padang. Ayub tolak kepada Ais menggunakan kelajuannya menolak kepada Arman cuba melepasi pertahanan Arau Bison, tidak lepas menggunakan bodi. Lagi sekali Arman cuba bermain menyebabkan satu sepakan percuma untuk pasukan Arau Bison. Kalau anda lihat dari segi skrin, anda boleh nampak sepakan tu agak dekat dan kalau sekiranya dekat agak bahaya untuk pasukan Wira Muda Lion. Ayub pastinya menjadi tumpuan untuk sepakan percuma ini, iaitu penjaga gol Wira Muda Lion. Sekiranya anda tidak pasti, itu adalah pemain wanita untuk pasukan Arau Bison menggunakan khidmat pemain wanita ataupun pemain perempuan yang dibenarkan untuk dari segi pertandingan. Satu percubaan, tidak, agak lembut. Zidane cuba mengeluarkan bola, tapak kepada Daniel tak lepas. Daniel masih kalut lagi di situ. Satu percubaan dari jauh ditangkap oleh Ayub. Baik Ayub, tenang Ayub mengawal keadaan. Satu sepakan terus ke atas. Mungkin Arman, mungkin Daniel, tidak ada pressing. Dapat kepada pemain Arau Bison cuba mengawal, mencari rakan, membuat satu terupas, dapat disekat. Satu tarikan satu tarikan dari belakang pemain Arau Bison memberikan sepakan percuma untuk Wira Muda Lion. Afi akan mengambil sepakan ni. Afi cantik, kuat, dapat kepada Zidane tolak. Tidak dapat kepada Daniel. Lagi sekali Afi menyekat, menanduk. Afi satu tolakan terus ke depan, ditanduk oleh Ashraf, dikawal. Satu sepakan gol lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Lion. Pertukaran yang dilakukan oleh Coach Izman, mengeluarkan Ais, memasukkan Carlos. Muammar mengeluarkan Daniel, Arman.
untuk merehatkan untuk game seterusnya. Jadi Muammar dan Irfan akan dimasukkan. Lontaran ke dalam by Hafi. Hafi cari Irfan. Sentuhan pertama daripada Irfan. Irfan tolak kepada Ashraf. Ashraf mencari Hafi. Dapat kepada Irfan kembali. Irfan dapat mengawal. Cantik tindakan Irfan. Irfan nampak ruang kosong cantik. Oh sayang. Sekali lagi sayang. Zidane dapat mengawal keadaan. Tolak kepada Carlos. Carlos gelecek lepas. Carlos menggunakan larian. Mereka menuju ke depan mencari Muammar. Pemain gantian. Muammar jadi jatuhkan tapi tidak berlaku kesaran yang dapat dikesan oleh pengadil. Pemain Arrow Bison terjatuh, masih lagi jatuh sebab sekiranya di dalam grassroots ni pertandingan bola sepak, sekiranya pemain-pemain yang cedera kena coach ataupun fisioterapi perlu menjalankan kerja sebab kanak-kanak biasanya bermain secara jujur atau naif. Tiada lakonan, tiada dive. Jadi pasukan atau coach perlu memberi rawatan awal. Hafi mengacau bola. Satu hantaran. Hantaran ruang yang agak kosong di situ. Satu percubaan dia halang oleh Ashraf. Satu sepakan percuma untuk pasukan Wira Muda Lion. Sepakan percuma untuk pasukan Arrow Bison. Kedudukan masih lagi 2-0. Satu sepakan leret. Dapat pada Hafi. Hafi mudah menyekat. Hafi nampak Muammar. Satu rembatan cantik. Muammar terus berlari. Oh sayangnya. Sekiranya agak dekat sedikit mungkin akan mendapatkan satu peluang yang baik. Carlos dapat kawal. Carlos tidak perasan kawan di belakang. Satu blok daripada Zidane. Dapat kepada Muammar sekarang. Muammar. Oh, sayang sekali. Dapat kepada Zidane. Zidane tolak kepada Carlos. Carlos ke depan. Carlos lepas. Tidak. Satu cubaan kepada Carlos. Oh. Tenaga baru. Pemain baru. Jadi larian pasti bertenaga sebab mereka adalah pemain gantian yang dimasukkan. Jadi tenaga mereka diperlukan pada saat-saat permainan menjadi keras. Itu satu lagi. Allahu Akbar. Sikit lagi. Sangat baik hantaran itu tapi agak sedikit kuat. Sepakan gol terus. Carlos menanduk bola. Carlos mengawal balik posisinya. Cuba menutup ruang. Membuat satu blok. Bagus. Carlos dapat kepada Irfan. Irfan sekarang. Irfan tolak pada Muammar. Sayang sekali. Lagi sekali. Hantaran agak sedikit kuat. Dan Muammar tidak dapat bola tu. Bola ke tengah. Dapat kepada pemain sebelah kiri. Cantik hantaran lepas pada dua orang. Dapat kepada pemain pertahanan Ashraf. Tindakan yang foul ataupun sentuhan yang AFC Silver. Oh ya, bukan Arrow ni ya. Terima kasih kepada Fatihah yang memberitahu AFC Goal. Bukannya Arrow Bison. Saya ingatkan pasukan Arrow Bison. Salah. Blok daripada Irfan. Irfan gelecek lepas. Irfan membawa ke depan. Irfan. Satu lagi rembatan. Oh sayang. Rembatan agak perlahan dan tidak berbahaya untuk pasukan AFC Goal. Salah satu kelab di Kota Sarang Semut, tak salah saya. Kalau tak salah saya, kami pernah berjumpa dengan mereka di tournament Pendang. Jadi adalah pasukan Kedah. Saya jangkakan ini adalah pasukan Arrow Bison. Jadi saya mohon maaf kesilapan teknikal daripada saya kerana saya tak buat homework. InsyaAllah lepas ni saya akan buat homework lagi. Okay. Carlos baik dengan satu hit. Carlos mencari ruang. Siapa? Irfan di tepi. Satu lagi tackle agak keras. Mendapatkan sepakan percuma untuk Wira Muda Lion. Sepakan diambil oleh Irfan. Kemungkinan besar Irfan yang mengambil sepakan percuma itu. Oh, penalti. Oh, di dalam kotak penalti rupanya. Oh, agak besar juga kotak penalti. Saya menjangkakan sepakan percuma di luar kotak penalti. Hafi
Afi sekarang sebagai kapten pasukan Wiramuda Lion akan mengambil tanggungjawab melakukan atau dapat melunaskan sepakan penalti. Satu tendangan yang mudah untuk Afi menjaringkan gol ketiga pasukan Wiramuda Lion. Dan berakhirlah sudah perlawanan untuk AFC Gold menentang Wiramuda Lion dengan keputusan Wiramuda Lion menang dengan jaringan 3 gol berbalas kosong. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir, terima kasih yang support dalam live saya ini. Kita akan berjumpa lagi pada perlawanan keempat seterusnya, dan saya harapkan doa-doa kalian juga membuatkan pasukan Wiramuda Lion akan terus cemerlang pada perlawanan seterusnya. Kita jumpa lagi pada perlawanan keempat sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.